Sebenarnya kita tahu tak berapa ramai pelajar-pelajar yang ada dalam UEC yang terlibat ni? Berapa ramai? Berapa banyak sekolah yang ada dekat Malaysia ni yang menawarkan UEC ni? Tadi saya bentangkan tentang sebenarnya ke mana perkembangan pendidikan dunia. Dia akan ke arah Mandarin. Itu satu perkara kan. So sekarang kita lihat, kita dah tahu juga latar belakang kenapa sensitifnya UEC ini di mata orang Melayu. Kerana mereka melihat sebagai ini adalah usaha untuk tidak mahu menjadi sebahagian daripada negara Malaysia. Orang lain semua ada sistem pendidikan yang semua ikut yang ditentukan oleh negara, iaitu kerajaan. Tapi yang ini dia buat sendiri. Kan? Okay. So itu daripada perspektif dia lah. Kepada yang sekolah Cina pula kan, yang mengambil UEC ni kan, dia sudah tentu akan rasa juga sensitif lah kerana mereka sangat pentingkan pendidikan dalam bahasa Mandarin. Tambah pula sekarang dia jadi lebih rumit kepada kerajaan dan masyarakat kau. Dalam tahun 70-an, 80-an, 90-an kan, enrollment, penyertaan di sekolah-sekolah Cina dari kalangan anak-anak Cina ni sebenarnya menurun. Tapi di akhir 90-an sampai sekarang, tahun 2025 ni, dia dah naik meningkat tau. Banyak kan. Sebab itu kita tak lihat banyak anak-anak Cina yang ke sekolah kebangsaan. Ataupun, yelah sekolah jenis kebangsaan tu masih ada lah. Tapi kalau sekolah kebangsaan ni dah makin kurang kan. Jadi tiba-tiba bercampur pula dengan keadaan yang mana Mandarin itu jadi kelebihan utama. Dan negara China akan jadi kuasa besar dan semua orang kena tahu China dan kena berurusan dengan negara China lepas tu. Jadi permintaan dan kepentingan sekolah bahasa Cina ni tiba-tiba ada balik dalam masyarakat kita. Jadi daripada pandangan sekolah-sekolah Cina ni pula yang menawarkan UEC, this is a good way forward. This is good for the country. Jadi kenapa pula kami bayar cukai selama berpuluh tahun, kami kena tanggung sekolah-sekolah ini menggunakan wang kami sendiri, masyarakat kami sendiri. Kami tak dapat satu sen pun daripada kerajaan seperti sekolah-sekolah kerajaan yang dapat secara berkala. Jadi apa yang payahnya untuk mengiktiraf, kerana ia adalah keperluan masyarakat pun. Tambah pula kalau tengok kemasukan ke universiti kan, mereka akan kata kalau kita boleh terima A-level, kalau kita boleh terima IB, kenapa kita tak boleh terima UEC? Sedangkan UEC ini diterima di lebih 100 universiti di seluruh dunia, termasuklah universiti utama. Jadi perbahasan antara orang yang dah memang totok pasal isu UEC ni, totok menentang, totok menyokong ni kan, benda tu takkan habis lah. Dan yang itulah yang akhirnya dia menjadi dopamin politik, baik kepada DAP, baik kepada UMNO, baik kepada PAS lah kan. Kalau nampak susah sikit, dia jadi isu politik. Dan bila jadi isu politik tu, dia jadi sangat emotif tau. Dan dia akan berterusan begitulah. Okay. So saya dah sentuh dua perspektif, dua perkara besar ni kan. Satu ialah masa depan, keperluan, ke arah mana keperluan Mandarin semua. Kedua dari segi konteks sejarah dia dan kenapa dia sangat sensitif dan emotif. Yang ketiga, sebenarnya kita tahu tak berapa ramai pelajar-pelajar yang ada dalam UEC yang terlibat ni? Berapa ramai? Berapa banyak sekolah yang ada dekat Malaysia ni yang menawarkan UEC ni? Ni yang duk bising-bising ni, yang duk lawan-lawan semua ni, ada berapa? Yang tak sempat dah kau nak Google, kau tidak yang pernah grad semua. Tak sekarang. Tak sempat dah kau nak Google, tak payah nak Google lah. Sebenarnya sekolah, Fahan tengah Google kan? 60 to 63. Sebenarnya secara ialah sekolah-sekolah Cina yang menawarkan UEC ni, maksudnya sekolah menengah swasta lah, persendirian lah, sekolah menengah persendirian ni, sebenarnya ada 61 je, campur dua yang saya ingat dia macam hybrid sikit tu yang jadi secara rasmi ada dalam 63. Jumlah keseluruhan pelajar Cina di sekolah-sekolah ini
ialah lebih kurang 90,000 daripada sekitar 400,000 lebih pelajar-pelajar Cina di sekolah menengah. Maksudnya lebih kurang 20%. Jadi nak kata kalau nak ambil pandangan DAP yang kata ini yang kalau ada lah ya penyokong kuat UEC atau orang yang mempolitikkan UEC yang mengatakan ini adalah nyawa pendidikan Cina, dia angka itu tak membayangkan itu, kerana yang mengambil UEC yang berada di sekolah Cina ini hanyalah lebih kurang 20%. Tetapi 20% tu dikira besar lah. Dia masih lagi satu aliran yang besar. Cuma kita juga ada yang kumpulan yang Melayu yang anti UEC ni, isu dia seolah-olah bahawa pelajar Cina semua ni mereka tidak melalui proses bina negara yang ada kaitan dengan perpaduan. Sebab itu selalu diberi gambaran wujudnya sekolah Cina ini menyebabkan kita tidak bersatu padu. Kalau tengok pada angka-angka tadi kan, sekolah Cina ada dalam 63 sahaja yang mengajar UEC ni kan. Jumlah pelajar Cina 20% yang melalui UEC. Sebenarnya 80% daripada pelajar-pelajar Cina di Malaysia ini melalui sistem kebangsaan kan. Jadi nak kata mereka ini kehadiran UEC sekolah Cina ini akan menjejaskan sistem pendidikan nasional semua, secara angkanya perkara itu pun tak betul. Tambah lagi di masa akan datang jumlah populasi penduduk Cina akan berkurangan di negara kita. Jadi kalau tengok kepada angka-angka tu, kita ada 3 perspektif tu kan. Jadi untuk mengulas dan memahami hala tuju soal UEC ni supaya dia tidak terus jadi dopamin politik ni, kita kena tengok 3 tu. Dan saya rasa kalau dah kita dapat hadam yang itu, kita bolehlah buat beberapa kesimpulan. Kan? Pertama, bahawa untuk kita secara berterusan sampai cucu cicit cuet kita nanti nak bergaduh pasal UEC ni, dia sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan keperluan negara pada masa akan datang. If anything, kita sebenarnya perlukan jalan untuk macam mana kita menjadi a trilingual society, negara dan masyarakat yang boleh 3 bahasa kan. Dan pengajaran bahasa Cina yang secara berterusan ini datangnya daripada sekolah-sekolah yang sebelum ini menggunakan UEC. Bukan saya nak kata kita semua kena pakai UEC, tidak. Tapi katakanlah Lok kata kerajaan akan mengumumkan satu hala tuju pendidikan baru yang mengambil kira tentang kepentingan bahasa Cina kan. Guru-guru ni sebahagian besar kemungkinannya memang diperlukan daripada sekolah-sekolah aliran yang ini. Jadi untuk mengenepikan mereka atas kesempitan politik, itu sebenarnya menidakkan anak-anak dan generasi masa depan kita daripada keperluan untuk menguasai bahasa Mandarin.